Pernah terjebak dengan najis dadah ketika berusia 11 tahun lagi. Namun siapa sangka Muhammad Rasli Hassan 52 tahun kini berjaya menggenggam segulung diploma. Kejayaan manis itu dikecapi selepas beliau menyertai program akademik dalam industri ADI di sebuah pusat pemulihan dadah persendirian iaitu Rumah Rakan Islah Setiu Terengganu. Beliau yang kini dilantik sebagai jurulatih pemulihan di Rumah Rakan Islah berkata, banyak ilmu serta kemahiran diperolehi termasuk dalam bidang pertanian semasa menyertai program itu selama setahun pada tahun lepas. Bila dia pulih daripada dadah, dia boleh bekerja semula, dia boleh jadi tukang rumah, jadi petani, dia boleh kerja. Malah memberi sumbangan kepada keluarga, pada masyarakat dan pada negara sekalipun. Beliau yang memiliki CJ Profesional Diploma dalam Jurulatih Pemulihan Ketagihan Dadah itu juga berkata, kejayaan itu turut membuktikan bahawa masa silam tidak menentukan masa depan seseorang. Saya sangat berterima kasihlah kepada ADI itu untuk memberi peluang kepada kami-kami semua yang membantu rakan-rakan ni supaya lebih kepada establish pada kami ni bahawasanya kerja ni bukanlah kerja suka-suka, bukan dipandang remeh lah. Diberi kepercayaan untuk memberi CJ kepada kami profesional diploma tu, alhamdulillah. Bagi pengarah akademi yang juga merupakan pengurus pusat pemulihan berkenaan, Muhammad Anas Muhammad Nasar, antara syarat untuk menyertai program ADI dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia adalah peserta itu mesti bebas dan pulih daripada penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 tahun ke atas dan bersedia untuk bekerja serta menerima latihan. Katanya, seramai 10 peserta berjaya menamatkan pengajian dan mendapat CJ diploma dalam bidang tersebut. Bagusnya program ni, sebenarnya apa yang kita belajar dalam tempoh setahun ni, benda tu kita dah apply sebenarnya, tapi bukan secara bertulis. Kita buat based on pengalaman, based on mesyuarat macam tu je. Tapi bila kita join program ADI ni, kita bukukan benda tu ataupun kita letak atas kertas, kita modulkan benda tu. Beliau berkata, ADI telah berjaya membentuk keyakinan para peserta untuk memajukan diri dalam mengubah kehidupan mereka agar lebih berani berdepan cabaran hidup dengan berbekalkan ilmu dan kemahiran yang dimiliki selepas menyertai program ini. Program ADI bukanlah sekadar program latihan tetapi merupakan satu laluan kerjaya yang menghubungkan peserta secara terus dengan industri bagi membantu melahirkan tenaga kerja mahir yang kompeten dan bersedia untuk memenuhi keperluan ekonomi negara. Laporan Ikram Rosli, Bernama TV.